Aku muskil lah. Macam mana lah lonceng ni dia boleh hidup tak pakai bateri. So biasanya masalahnya kalau lonceng jenis apa ni dia panggil external lonceng ataupun lonceng yang macam ni lah, yang macam ni kan. So biasanya dia punya switch ni kita kena pasang bateri dekat belakang, betul tak? Kita kena pasang bateri dekat belakang, lepas tu kita akan skrukan dia dekat apa? Dekat pintu pagar. Lepas tu pakai 2-3 bulan bateri habis, kita pun dah give up, malas nak pakai lagi dah lonceng ni. Betul tak? Okey, macam ni, jangan risau. Korang tengok ni, aku pun pelik juga ni, kan? Lonceng ni dia langsung tak pakai bateri. Dia menggunakan sistem mekanikal, aku tak tahu apa nama sistem dia ni. Okey, tapi aku faham bila kita tekan dia punya switch dia ni, so dia akan bagi signal kepada dia punya ni, so dia punya receiver ni akan detect ada orang tekan. So baik lah barang ni. So yang korang yang jenis malas nak tukar bateri lonceng apa semua tu, korang try guna barang ni. Kau tengok ni Kau tengok sekali lagi. Ha. Baik kan? So yang ini aku beli yang jenis dua bell tau. So maksudnya satu switch, dua lonceng. So kalau rumah korang dua tingkat, satu ni kau boleh letak dekat tingkat atas, satu lagi ni boleh letak dekat tingkat bawah. Ataupun satu ni kau letak kat dalam bilik korang, satu lagi tu kau boleh letak kat ruang tamu. So baik lah barang ni. Aku tak tahu pula ada lonceng yang jenis tak payah pakai bateri kan. So jadinya yang ini aku sangat-sangat recommend dengan korang. Kalau korang nak, kau pergi dekat dalam beg kuning aku ni. So korang grab. Harga dia mahal ke bang? Harga dia tak mahal, murah je, insya-Allah. Okey, senang cakap apa? Mampu beli lah, mampu pakai lah senang cakap. Okey? Betul lah. Tak pakai bateri lah. Canggih lah barang ni. Pergi tengok kat beg kuning aku.